Dah macam gaban pun ada kan. Ni style lampu dia kan. Tembak-tembak boleh rotate tak ni? Lagi-lagi pun minyak pun sekarang dah mahal kan. So untuk EV ni memang sesuai lah untuk kereta harian. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat Hari Raya. Okey, ini adalah BYD Seal 6. Dia adalah sebuah sedan segmen C elektrik. Dan yang menariknya, ini adalah sebuah sedan segmen C non-national yang paling murah. Untuk pengetahuan korang, BYD Seal 6 ni adalah model PHEV di pasaran global. Dan Malaysia, negara pertama yang dapat model BYD Seal 6 ni dalam versi full elektrik. Tapi sebelum kita start, pada yang baru saja terjumpa channel ni, bantu saya dengan tekan butang like dan subscribe dan follow saya juga di platform media sosial yang lain. First sekali saya nak cerita tentang design dia. Okay, design BYD Seal 6 ni kalau kita tengok, dia bahagian depan ni memang kita nampak lah. Dia adalah trademark BYD. Dia sama juga dengan BYD Atto 3. Kemudian sama dengan abang dia, BYD Seal. Dan bagi saya bahagian depan dia memang betul-betul nampak minimalis dan nampak sporty. Dan daripada bahagian side profile, dia datang dengan rim 18 inci 225/50/18. Dan dari segi dimensi dia, dia adalah proper segmen C tau. Dia punya saiz lebih kurang dengan Honda Civic, tapi dia lebih panjang daripada Honda Civic 100mm. Dia punya saiz ni kalau kita tengok daripada segi luaran dia macam segmen C, tapi dalam dia dah macam segmen D. Sekejap lagi kita tengok dekat bahagian dalam dia. Dan daripada bahagian belakang, kalau kita tengok dia punya kembar dia iaitu BYD Atto 2. Okay, BYD Atto 2 adalah versi hatchback dan BYD Seal 6 ni adalah versi sedan. Yang mana kalau kita tengok lampu belakang dia sama. Dan saya suka lampu belakang dia. Lampu belakang dia kalau kita tengok sekali kan, dah macam gaban pun ada kan. Ini style lampu dia kan. Macam Robocop pun ada. Masuk je dekat dalam interior dia. Okey, dalam antara banyak-banyak model BYD kan, saya suka dua model punya interior je. Dia nampak clean, BYD Atto 2 dan juga BYD Seal 6. Kalau kita nampak dia punya design dia, walaupun dia menggunakan trademark Ocean, tapi nampak clean lah. Berbanding dengan model-model yang lain tu nampak macam sibuk sikit kan. Dia datang dengan meter cluster 8 inci dengan sistem infotainment 12 inci, tetapi untuk model ni dia tak boleh rotate screen lah. Dan kemudian untuk dia punya steering pun bagi saya okey je. Dia masih ada teleskopik, dia turun naik. Walaupun dia soft, dia agak soft, dia tak sporty, tapi cukuplah untuk sebuah kereta harian daily drive. Dan ada satu benda yang best tentang BYD Seal 6 ni, dia punya keselesaan comfort level seat dia ni. Dia punya seat ni memang BYD pandai dia buat dia punya soft suspension dengan level comfort seat. Memang rasa seat kereta ni memang betul-betul selesa lah. Kalau nak, kita janganlah cerita tentang kereta BMW, Audi lebih selesa kan. Ini antara kereta mampu milik yang saya bawa. Macam contoh sebelum ni saya bawa antara banyak-banyak kereta BYD kan. Kereta ni yang paling selesa sekali. Dia punya comfort level memang yang paling terbaik lah. Itu sebab saya kata kereta ni adalah sesuai untuk kereta daily drive. Kalau macam kita contoh penat-penat balik kerja kan, duduk kat atas seat yang macam sofa ni rasa hilang semua stres kerja tu. Okay, saya tinggi 180 cm. Korang tengok kat luasan belakang ni, dia punya saiz walaupun dia adalah proper segmen C, tapi dalaman dia dah macam saiz segmen D dah. Luar macam Honda Civic, dalam dah macam Honda Accord dah. Nice. Dan untuk sebuah kereta sedan, bahagian boot space ni memang penting lah. Untuk boot space ni, dia punya saiz 460 liter dan dia ada frunk kat bahagian depan tau. Frunk kat bahagian depan 65 liter. So kalau total combine pun dekat 500 liter. Dan untuk bahagian boot space belakang ni, bagi saya dia okey lah untuk sebuah sedan segmen C.
Okey. Sebagai sebuah kereta harian, BYD Seal 6 ni saya boleh kategorikan adalah sebuah kereta daily drive lah. Dia comfort, practical dan dia fun to drive tau. Sebab apa? Sebab kereta ni dia rear wheel drive tau. Antara banyak-banyak kereta EV rear wheel drive lah yang paling sedap bawa sebenarnya, berbanding all wheel drive. Saya suka dia punya suspension dan juga handling kereta ni, walaupun dia rasa liar sikit, mungkin sebab dia punya suspension soft, kemudian steering dia pun rasa lebih soft sikit, tapi untuk cornering saya dah pernah bawa naik genting, memang terbaik lah. Saya boleh cucur BYD Seal Performance tu. BYD Seal Performance memang lagi sedap lah. Dia punya suspension dia, sebab suspension dia keras, tapi walaupun kereta ni suspension dia soft, dia kira middle lah, tak adalah soft sangat, tapi dia boleh kejar BYD Seal. Okey lah, bagi saya okey. Untuk ride dan handling ni tak adalah untuk boleh kata corner dia memang sedap sangat kan, tapi okey lah, ngam sui. Dia steering dia dengan cakap. BYD Seal 6 ni datang dengan dua variant, variant Dynamic dan juga variant Premium. Ini adalah variant Premium yang datang dengan 211 horsepower dan 330 Nm torque. Cukup dah untuk sebuah kereta daily drive. Sebenarnya BYD Seal 6 ni dia bukanlah sebuah kereta performance car macam BYD Seal. Dia lebih kepada sebuah kereta harian yang praktikal. Lagi-lagi size dia kan. Dan range dia boleh pergi hingga ke 485 km NEDC. Dan setakat ni saya guna untuk kegunaan harian, lebih kurang kalau bawa santai dalam 410 ke 420 km lah. So kalau macam tekan sikit tu, mungkin dapat dalam 380 ke 400 km. Bagi saya untuk sebuah sedan segmen C dengan harga RM115,000 Malaysia memang sangat berbaloi BYD Seal 6 ni. Kau tengoklah, saya ada lagi sunroof lagi, kemudian dia punya size pun besar. Boleh katalah kalau kita nak bandingkan dengan semua sedan segmen C dalam pasaran, semuanya harga atas RM130,000 Malaysia tau. Kecuali Proton S70 lah, pasal tu kereta nasional. Untuk kereta non-nasional, ini yang paling murah. Kemudian dia punya features pun canggih, laju pun laju, lagi-lagi pun minyak pun sekarang dah mahal kan. So untuk EV ni memang sesuai lah untuk kereta harian. Saya suka kereta ni, BYD Seal 6. Okey lah, itu saja perkongsian saya untuk video kali ini. Diharap bermanfaat, dan kepada yang baru saja terjumpa channel ni, bantu saya dengan tekan butang like dan subscribe, dan follow saya juga di platform media sosial yang lain. Okey, jumpa lagi dalam video yang akan datang. Saya Joe Bashir. Assalamualaikum. Ciao.